saya tengah gatal mata guys. Saya dapat berita collection cerita Ejen Ali The Movie 2 dah sampai 55.1 juta. Tapi diorang plan dan diorang target cerita ni nak dapat collection sebanyak 60 juta ringgit Malaysia. Persoalannya, berapa banyak lagi tiket yang perlu dijual untuk capai 60 juta tu? Jom kita kirakan. Sekarang ni collection yang ada adalah 55.1 juta. So 55 100 000 55 juta 100 ribu ringgit. Bahagikan dengan total penonton yang dah tengok sekarang ni adalah 3.5 juta. So 3.500.000 orang. Average satu tiket berharga RM15.70 lebih kurang. Balance collection yang diperlukan, bahagikan pula dengan harga satu tiket. Total collection yang diorang target adalah 60 juta ringgit. Tolakkan dengan sekarang dah dapat collect 55.100.000 ringgit. Okay, so balance ada lagi 4.9 juta je nak collect ni. Okay, bahagikan dengan harga tiket tadi. Tekan answer. Yes, lebih kurang lagi 311,252, 53 lah penonton yang diperlukan untuk menonton filem Ejen Ali The Movie 2 ni untuk capai target 60 juta. Ni belum settle lagi ni. Ni belum settle lagi. Tahu sebab apa? Sebab kerja kita belum selesai.